Kita akan beli MacBook Neo, seketul iPad, kita akan beli satu AirPod dan juga kita akan beli satu smartwatch. Okay guys, hari ni kita akan pergi ke Ion, Manjung. Kita akan pergi beli Apple produk untuk kita bagi giveaway untuk team kita. Let's go. Jom kita pergi makan luar. Lapar. So kita nak makan apa? Video kita nak makan apa? Black Giant lah. Black Giant okey lah. Kau nak nasi ke apa? Dua lah. Kalau nasi ayam saya suka ni pun sedap tak? Tapi kalau nasi ayam lah. Sebab dia masalah satu dengan Sushi King kat sini, dia punya masakan dia sejuk. Nasi dia sejuk. Kalau kau makan pie, so pie dia pun sejuk. So yang jalan dekat atas tu pun semua yang dah lama, bukan yang fresh lah. Jadi tak best lah. Okay, kalau nak try sushi kita try omakase. Dan mungkin lagi best lah, kita dua orang. Thank you. So kita makan jap. Literally kalau kat Manjung kan, you guys tak boleh pergi banyak tempat pun. Kita try Black Giant lah untuk kali ke 50. Okay guys, nampaknya dah agak lama kita tak makan kat sini. Dia dah ada menu baru. Menarik. Jadi kita nak air kosong je. Tak banyak sangat air manis. Sekali dengan air? Sekali dengan air, satu set. Dah tak nak kena ambil lah. Okay. So kita ambil, paksa kita minum air manis guys. Black matcha, tak boleh betul-betul. Black hazelnut frappe. Kita nak minum air kosong. Okay guys, so kita dah decide tadi bila kita dah tengok dekat sana. Asalnya kita nak beli iPad Air dan juga iPad biasa. Nak beli iPad Air. Tapi finally kita dah nampak laptop baru, ada laptop Apple Neo. So maybe ada some people yang suka dengan iPad Neo dan kita akan beli iPad Neo satu, iPad, satu lagi ialah iPod. So complete Apple ecosystem. Okay? Let's go. Okay guys, ni ada satu masalah. Hari ni technically kita ada satu trade idea yang kita share dekat dalam channel. You guys boleh tengok dekat dalam channel saya pada 4 hari bulan. Saya share satu setup shot. Yang setup itu bagi saya sangat-sangat agak-agak cantik lah sebabkan dia setup structure kan. Cantik. Tapi apa yang berlaku ialah, normally kalau account besar saya tak set stop loss. Tapi bila langgar stop loss saya akan double lah, saya akan buat multiple strategi kan. Tapi apa yang berlaku ialah, kali ni sebabkan saya busy hari ni, jadi saya set lah stop loss siap-siap kan. Negatif RM1,000. Tadi kali dia langgar kita stop loss. So kita dah loss negatif RM1,000 hari ni. Tapi jangan risau, kita tetap akan bagi kita punya giveaway. So stay tune. Bye. Kau tengok, kali ni dah ada menu set special sekali dengan air. Normally kita minum air kosong, tapi dapat air mantap So kita makan dulu, after this we go beli you guys punya produk dan after that kita terus shoot balik sebab kita nak shoot content lagi. Let's go. So literally, you guys yang ada dekat Perak, please lah buka tempat makan yang best-best. Sebab technically kita dah kehabisan tempat lah. Makan Ion, Chinese Muslim tak ada, Chinese food tak ada. Kita nak buat kedai makan, kita tak pandai masak. Satu lagi tambah warm water. So kita akan bayar guna Pionex card. Let's go. So YouTube. Kat mana saya nak tengok mana je? Tunggu kat FYP. Terima kasih. So sekarang kita dah selesai makan. Wah tengok, kita hanya makan kita kan. Sebab kita boleh guna kad Pionex. Kita tengok berapa dolar. So hari ni kita makan, kos dia adalah, tengok di sini. Dia makan lebih kurang $12.26. So ini one of benefit yang saya personally suka lah. Sebab let's say kalau right now gaji you dibayar USD tapi you spend MYR. Maksudnya you gain more then you spend less. So maksud makan dua orang RM46 tapi dalam US dollar ikut tu $12. $12. Tak, sebenarnya sama je tapi saja bagi pening kan. Kita makan tengah hari RM12 je. $12 dolar. So right now kita akan pergi ke mesin sebabkan that's the only kedai yang ada kat sini and kita akan beli hadiah untuk VIP Muras X. Jadi let's say kalau you guys nak dapat benefit ni, you guys nak dapat that giveaway barang-barang ni, cara simple je. You guys hanya perlu join kita punya trading tournament then you buat je volume sebanyak mungkin sebabkan kita akan kira 1 juta volume equal to 1 tiket untuk masuk. So maksudnya akaun besar ke akaun kecil kan, you ada peluang untuk dapat lah. 1 juta trading volume very simple je. Semua orang boleh achieve. Assalamualaikum. Kali ni saya datang. Betul-betul. So ni nak satu, yang ni je, yang biasa je. Dia ada kad apa kak? So kita dah sebut tadi sebenarnya. So kita akan beli satu, kita akan beli MacBook Neo satu, sebuah iPad, seketul iPad. Lepas tu kita akan beli satu AirPod dan juga kita akan beli satu smartwatch. Walaupun saya personally tak ada, tapi tak apa. Tapi yang ni semua kita akan bagi kita juga. Kalau apa yang lawa? Akak rasa kalau apa yang lawa? Color saya besar, citrus dengan blush. Okey, kita ambil blush. Okey, satu blush, kita ambil satu iPad. iPad kalau apa pula? Biru, pink, silver. So kita nak ambil color-color yang comel-comel. Biru. Next, kita nak cari ni. Yang ni, yang comel ni. Jam dia kalau apa? Starlight Midnight. Asal last time saya beli MacBook Air kat akak kan? Mac Mini pun kat akak. Ingat. Ya. Mac Mini ada lagi? Sekarang memang Daripada 4 bulan lepas tak ada. Dia ada sebab kenapa Mac Mini tak ada sebenarnya. Kau tahu sebab apa? Sebab orang gunakan Mac Mini tu untuk run AI. Dan technically itu apa yang saya nak buat. Sebab kita beli satu mesin murah RM2,500 tapi kita boleh run the whole AI kat dalam tu. So kita jimat token. Oh ni lawa. For sure kita ambil black lah. Sebab ni dah tinggi lah budget guys. Tunggu lah next month. So apa lagi? So let's say kalau technically di Apple ni ada banyak barang lah. Kat sini kita dah habis hampir semua barang dia. Let's say kalau you guys nak apa-apa hadiah lagi untuk next month, you guys boleh komen. Let's say kalau dapat sambutan for sure kita akan buat lagi lah. Let's go. Ni ada RM2,000 lebih ni. Tengok ni. Ini benda apa ni? Masa kau pakai ni kau boleh dengan sugar. Mahal juga. Tapi tu lah kita tak pernah try. Jadi kita tak pernah adjust kan. Mungkin betul tu.
So kita lepak jap. 12,500. Okay, so nampak kita buat challenge kat video editor kita. Let's say kalau kita berjaya sampai 1 juta followers kita boleh bagi dia ni. Tapi dengan syarat 1 juta followers. Ni harga dia 12,500. Nampak? 1 juta 12,500. Besar bonus dia. Okay guys, baru tahu sebenarnya kalau kat Apple kan, kalau you guys ada company, boleh gunakan you guys punya information company untuk register untuk dapat voucher. Wah, dapatlah jimat RM50. So yang kau nak guna untuk video editing yang mana? Video editor kata cakap, so macam ni lah, kau nak supaya kecil. Boleh. Nampak? Editor pandai kan? Dia kena bagi, dia tak boleh kosong-kosong. Dia kena bagi, kena ada target, achieve target baru boleh bagi. Tahu kita nak buat Tadi tu RM1 juta. Dia pakai slipper je. Sebab kita bukan beli untuk kita beli untuk orang. Ui, lawa. So kita attack pun kita boleh buat giveaway juga. So dekat sini kita ada lebih kurang 3 crypto card. Bybit, Bitgate dan juga satu lagi ialah kita ada Pionex. So kita nak bayar guna mana? Kita akan bayar guna credit card untuk dapat point. This month kita akan try bagi Apple lah. Next month kalau you guys nak apa-apa, you guys boleh komen. Let's say kalau you guys nak motor ke, you guys nak apa, let's say kalau kena dengan budget dan kita boleh buat. For sure. Sebab kita akan cuba untuk goal kita lah. Kalau let's say this method work, maybe kita akan buat sampai kita boleh bagi sebiji rumah. Kita boleh. Tengok ni. Nampak? Apple pun green punya guys. So dia pun tak pakai Apple punya adapter. Adapter dia Apple mungkin lagi mahal. Semahal ke? Pakai green. So right now itulah kita gunakan. Nampak? Kita ada yang akak ni dah tersedia ialah MacBook Neo. So MacBook dia adalah sebuah laptop kita akan bagi. Color apa ni? Blossom. Color comel-comel. Dan dekat dalam ni pun ada attack. So technically kita ada 5 barang kita akan bagi. Seorang akan dapat attack RM139. Barang kedua kita ada iPad. So Apple Watch SE3 size 40mm. Color midnight lah yang gelap kan. Okay. Lepas tu GPS saja, tali dia M2L lah yang panjang. Okay, cantik. Baru perasan. Sebenarnya kat dalam Apple ni dia ada brand JBL. So JBL ni Apple punya produk ke? Apple beli JBL. Okay, so barang ketiga kita ialah Apple Watch. So Apple Watch dah siap beli. Ingat barang ni bukan installment semua dah siap beli dengan receipt full. Dah bayar. So receipt sekali saya akan bagi dekat pemenang. Jangan risau. Tapi receipt tak ada information yang detail lah. Okay, tak ada. So receipt pun saya akan bagi. Sebab apa? Let's say kalau ada warranty issue anything, kan, you guys boleh handle sendiri lah. Jangan cari saya. Satu lagi item, final item. Ini tak ada. Ini so kalau korang tak nak kena upsell, korang beli ni. Ini tak kena upsell. Tapi mahal juga tu. 599. Betul tak kat telinga? So tak ada. Kau bayangkan, kau bayar RM600 tak ada. Yang mahal dia logo ni lah. Apple ni RM40. Logo ni RM499. Ni slipper kau tahu slipper apa? Ni slipper Solos tu. Support Solos ni pasal. Lalu-lalu kat sini ada lagi orang ni kan. Betul tengok dalam depan tu ada muka Solos. Apa lagi masuk terus. Mana Solos dah kawan dengan kita kan. Apa nama kak? Lepas ni kalau you guys datang ke Ian Manjung nak pergi mission, jadilah Akak Akilah. Okay guys, so technically kita dah beli Apple produk. So kita dah beli satu laptop, satu iPad, satu watch dan juga satu lagi ialah tripod. Dan kita beli ni memang purely memang kita nak bagi dekat orang je, bukan untuk kita sendiri. So saya pun tak ada barang-barang ni, tapi kita nak bagi je. Let's say kalau you guys yang nak barang-barang yang macam ni, make sure that you guys follow, masuk kat dalam Telegram kita. Nanti saya akan bagi tahu detail and for sure this yours. Saya sendiri akan bagi dekat tangan anda. Jangan risau.